Dikatakan ini sebenarnya adalah satu kultus, cult, religious cult yang bertopengkan perniagaan. Ya. So untuk makluman pendengar dan juga penonton setia, keluar sekejap. GISB ni ataupun Global Ikhwan Sendirian Berhad ini adalah satu perniagaan ataupun perusahaan yang katanya mengendalikan lebih daripada 400 perniagaan di seluruh dunia dengan aset melebihi 300 juta ringgit. Besar tu. Dan mereka ini terlibat dalam ada konglomerat yang sah, dikatakan mempunyai perniagaan-perniagaan yang sah walaupun ada yang kata tak bayar cukai. Tetapi mereka juga beroperasi sebagai satu badan amal yang memberi sumbangan, menubuhkan rumah-rumah penjagaan dan sebagainya.